Aku ada terbaca satu tulisan daripada seorang influencer pasal isu Rohingya yang betul-betul buat orang rasa nak fikir balik. Dia ni jenis yang memang tak kisah kena hentam dengan dua belah pihak. Sama ada yang benci atau yang defend pelarian, sebab dia rasa dua golongan tu macam tak ada reading comprehension yang elok dan masing-masing cuma bawa emosi saja. Dia mulakan cerita dengan tegas menyatakan yang dia memang tak setuju dengan segala kebencian yang orang lempar ke etnik Rohingya tu. Dia pegang prinsip ni dari dulu lagi, walaupun sampai hilang kawan dan sahabat. Dia nak kita faham, manusia ni produk persekitaran. Cuba bayangkan, kalau kita yang membesar dalam suasana genosid, hari dengar bunyi bom, hidup dalam kamp pelarian dan lalui kebuluran, jangan haraplah kita boleh jadi masyarakat yang stabil macam kita yang hidup dalam negara aman sekarang ni. Bagi dia, naratif yang kata mereka layak kena genosid sebab perangai sendiri itu adalah logik yang paling sampah. Dia ingatkan yang bukan Rohingya saja mangsa kat Myanmar, tapi etnik lain macam Kachin, Karen, Chin dan Taang pun kena tindas sebab dasar penindasan bangsa majoriti Burma. Sebab itulah sejak 2021, etnik ni termasuklah Rohingya dah bersatu bawah Tentera Kebangsaan Arakan untuk lawan rejim junta. Tapi dalam masa yang sama, dia konsisten sangat dengan pendapat dia bahawa Malaysia ni dah tak mampu nak tanggung lambatkan pelarian tanpa sistem yang jelas. Kita tengah ambil manusia yang syarat dengan trauma perang dan kemiskinan ekstrim, jadi memang akan wujud jurang budaya dan sosial yang ketara dengan masyarakat tempatan. Itu realiti yang kena terima, bukannya boleh tutup dengan slogan kemanusiaan saja. Dia bagi contoh negara macam Sweden, Norway dan Jerman yang ada kelas integrasi sosial. Pelarian kat sana diajar bahasa tempatan, undang-undang, budaya, hak wanita, sampailah cara nak guna pengangkutan awam. Negara ni buat macam tu sebab mereka tahu pelarian perlukan proses untuk bina semula cara hidup selepas trauma. Kalau tak ada proses ni, akhirnya memang akan timbul konflik sosial, jenayah dan kebencian. Jadi, bila dia cakap Malaysia tak mampu, dia bukannya setuju dengan genosid atau benci Rohingya, tapi dia risau pasal kestabilan sosial jangka panjang kita. Dia juga sempat tegur golongan aktivis dan NGO yang kuat sangat berhujah pasal kemanusiaan. Dia rasa terlalu mudah untuk mereka main sentimen tanpa fikir pasal tanggungjawab sosial. Dia cabar aktivis-aktivis ni supaya jadi orang depan yang buat kelas bahasa, pendidikan sivik dan bantu pelarian tu supaya boleh hidup serasi dengan masyarakat kita. Janganlah tahu nak marah orang tempatan yang mengeluh, tapi bila berlaku masalah sosial, terus senyap. Akhir sekali, dia pesan yang kalau persepsi buruk masyarakat tempatan terus membarah, yang akan jadi mangsa akhirnya pelarian tu sendiri, bukan aktivis kat Twitter. Kalau betul nak bantu mereka jadi komuniti yang boleh diterima masyarakat, bukan sekadar jadikan mereka simbol moral untuk menang hujah politik. Kalau ada lagi yang tak boleh nak faham poin dia ni, bagi dia, memang ada masalah lah dekat kepala otak orang tu.